berakhir di meja rundingan, mata pena menjadi saksi tanda tangan kedua-dua pihak. Namun sikap Republik Islam kali ini, Republik Islam Iran, dilihat berbeza. Jadi apa strategi Iran selepas ini? Okey, Luqman, sebenarnya tanpa perjanjian rundingan dan pengesahan penamatan perang, Iran kini dilihat meneruskan urusan seperti biasa walaupun masih berdepan ancaman Amerika Syarikat. Tindakan Iran kini dilihat tidak lagi mengambil kira faktor rundingan di Islamabad pada 12 April lalu yang tidak membawa sebarang keputusan. Langkah terbaru Iran ialah pembukaan lapangan terbang Iman Khomeini di Tehran pada 25 April yang membabitkan destinasi antarabangsa iaitu Madinah, Maskat dan Istanbul serta beberapa hub serantau lain. Malah, pada 20 April, Iran telah memulakan operasi penerbangan domestik secara berperingkat. Media melaporkan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, mengadakan lawatan rasmi untuk membincangkan isu dua hala dan kestabilan rantau Asia Barat. Dalam lawatan pertama di Islamabad pada 24 April, Iran berbincang mengenai usaha untuk menamatkan konflik ketika bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Malah, jurucakap Kementerian Luar Ismail Baqi menafikan pertemuan itu mengenai rundingan dengan Amerika Syarikat. Di Maskat, Oman pula, Araghchi menyatakan lawatan diadakan untuk membincangkan isu pembangunan serantau. Dan minggu lalu, pelbagai negara mengadakan perbincangan dengan Iran sama ada secara fizikal atau dalam talian seperti Jepun, Arab Saudi, China, Korea Selatan, walaupun negara-negara ini merupakan sekutu kepada Uncle Sam. Malah Korea Selatan mengirim wakilnya Chung Yong-ha untuk berbincang mengenai keselamatan 26 kru dan kapal miliknya yang masih terkandas di Selat Hormuz. Dalam pemerhatian global, kempen operasi Epic Fury oleh Amerika Syarikat terhadap Iran telah mencetuskan reaksi yang berbeza dalam kalangan negara Eropah apabila menegaskan konflik harus diselesaikan dengan cara diplomatik. Dunia juga melihat bagaimana Sepanyol enggan membenarkan pangkalan dan ruang udara digunakan oleh tentera Amerika. Tindakan ini difahamkan sedikit sebanyak mempengaruhi kedudukan Iran untuk terus maju walau ditekan oleh Amerika dan sekutunya Israel sejak 28 Februari. Namun, perkara utama yang masih tidak selesai ialah Selat Hormuz apabila Iran mengenakan sekatan separa terhadap beberapa kapal, manakala Amerika pula bertindak menghalang kapal yang ingin menuju ke Teluk Parsi. Tindakan ini sebenarnya memberi kesan kepada rantaian global apabila 20% bekalan minyak dunia terganggu dan beberapa negara mula melaksanakan langkah penjimatan tenaga.